Kita orang baru sampai Segamat. Kita macam kesuntukan masa. kesuntukan setengah jam. Malaysia motor pun tak tahu sebab kita orang ni baru lepas kena hujan ni. Memang basah. Aku pun dah masuk air. Kalau dia nak cas. Ni aku nak ride. Kita nak buat Iron Bike Challenge untuk 1600 km dalam masa 24 jam. Tu idea aku berdua je. Ni dengan Syuk. So dua-dua bawa FZ Terus sekarang ni dekat RNR Rawang. Kita akan start sekarang dan kita akan set lah pukul 12 suku lah. Kiranya tadi gerak dalam masa 24 jam lah. Ini ada geng-geng scrambler dekat Sungai Perak ni. Style gila weh. Okay, sekarang ni baru sampai dekat Sungai Perak. Sekarang ni pukul 2.47. Kita punya apps. So, kalau ikutkan perjalanan baru 190 km dalam masa 2 jam 35 minit. Okay, Jok. Patut kita kena tangkap gambar dengan Yamaha. Tak sedar Yamaha. Macam baru siap. Kan? Sempat gila. Tengok. Style lah. Okay, sekarang ni kita dah sampai dekat Plaza Tol Juru Sekarang berapa? Lebih kurang pukul 4 lebih sini. Tadi starting kita isi minyak dengan FZ ni Arena Rawang. So direct sampai Juru baru isi minyak. So minyak pun memang ngam-ngam lah. Kita rehat dulu, minum air ke apa. Lepas tu kita akan gerak. Sekarang ni kita dah sampai dekat Perlis. Dah lalang kita buat Iron Bike ni. So kita buat sekali pusing Semenanjung lah. Sekarang ni dah sampai Perlis. Tempat yang ada 8 orang je. So lepas ni kita akan terus ke Kelantan pula. Okay guys, sekarang ni kita dekat Arena Gurun. So sekarang ni nak menghala ke Kelantan lah. Tadi rehat jap, kita baring dulu. Baring dulu 15 minit, rehatkan badan. So kita nak terus sampai ke Kelantan dah ni. Right? Okay guys, sekarang ni kita dah sampai di hentian Banjaran Titi Wangsa. Ni kita nak rehat je, duduk-duduk. Lepas tu kita akan terus ke Titi Wangsa KL tu Bukan. Dia tinggi. Dia tinggi punya tempat. Nampak? Ni lah Banjaran Titi Wangsa ni semua. So lepas ni kita akan terus ke Kelantan, Kota Baru. Kelantan. Ni kita dah sampai dekat Kelantan. Berapa jam? 12.30. 12.30. Kita dah sampai dekat ini Petron Pasir Mas tadi. Tak silap. So kalau ikutkan kita punya apps, dekat 800 kilo 12 jam. Ni 751 kilo 12 jam. So, makan memang kita tak sempat. Kita kena beli benda-benda macam ni lah. Waffle ke, roti ke apa. Makan lepas tu gerak. Sebab takut tak sempat time untuk kejar lagi 12 jam ni. So, kita akan ke Johor, lepas tu ke KL balik. Okay guys, pukul 3.50 kita dah sampai Terengganu. Lepas ni kita nak ke Johor pula. Tak tahulah masih larat ke tak. So harap-harap kita dapat settle lah. Kita orang baru sampai Segamat. Makan tepung ni daripada pagi sampai ke malam. Segamat Ada pokok mileage 1390. So ada lagi 210. 200. Kita kena kejar. Tapi kalau ikut hours,
Kita Tak tahulah. kita macam Macam kesuntukan masa. kesuntukan setengah jam. Nak kena curi setengah jam. So Harap-harap kita orang dapat lah. Indonesia motor pun tak tahu sebab kita orang ni baru lepas kena hujan ni. Memang basah. Aku pun dah masuk air. Kalau dia nak cas. Dia punya pun okey dah kot. Nasib baik dia punya okey. Kita tengoklah. Dapat ke tak dapat. InsyaAllah dapat. Sekarang ni kita berada di Plaza Tol Duta. Tadi last kita orang derak daripada Segamat. Segamat tadi 9 Selamat tangkap. Segamat tangkap. Lepas tu sampai sini pukul berapa sekarang? Sekarang dah 11.51. 11.51 Kita sekarang berada di Jalan Duta dan tadi apps Real Life tadi tu kita dah dapat. Yes, 1,600 km dalam masa 23 jam 33 minit. Cumanya sekarang ni telefon Syuk je yang dapat data. Aku punya phone tadi dah masuk air. Lepas tu tak boleh nak cas. Dia habis tadi dekat kilometer ke berapa ni? Aku punya tadi sebelum dia mati, bateri aku ni 1481. So apa-apa pun kita orang berjaya habiskan. Habiskan juga 1,600 km ni dah masa 24 jam. Dan juga kita tambah lagi satu achievement, kita pusing Semenanjung. Kalau ikutkan sebenarnya kita memang dah rasa nak give up masa on the way nak ke Segamat kan. Segamat kan sebab time tu hujan lebat gila. Memang tak nampak jalan. Dan kita orang dah rasa give up sebab memang tak, rasa macam tak sempat lah. Sebab pukul 9 lebih baru ada dekat Segamat. So nak kena sampaikan, nak cukupkan kilometer tu sampai ke, tadi kita dapat dekat area KL kan. Area KL kita ngam-ngam dapat 1,600. Dan sampai pukul 12. Belum pukul 12 berapa kilometer last kita sekarang ni? Sekarang ni kita dapat 1,612 km. So ada balance lagi 15 minit. Macam mana perasaan? Dapat habiskan? Itulah sebab memang kita dah niat, sebab kita plan nak buat. So dan kita dapat buat. So alhamdulillah semua selamat pergi dengan balik. Lepas tu sukses lah. Apa yang kita nak buat, kita dapat lah. Yes. Dalam masa 24 jam tu, korang boleh nampak macam-macam perangai manusia, macam-macam suasana kan. Dengan hujan, dengan pemandangan yang cantik. Yang best. So kepada siapa yang berminat nak cuba buat, boleh lah cuba buat dalam masa 24 jam 1,600 km. Tak kisah kau nak buat lalu highway pergi balik ke apa kan. Tapi kita orang buat sambil pusing Semenanjung. Kita orang punya achievement. Timing masih berjalan ada balance lagi 15 minit. Dan kita gerak tadi, kita start daripada Arena Rawang sampai ke Perlis, patah balik kita pergi ke Kota Baru, Kuala Terengganu. Lepas tu kita ke tak masuk Kuantan kita terus ke Gambang ke terus Segamat. Segamat dan keluar Tangkak dan balik ke KL.